Tajuk berita beberapa minggu lepas tarik perhatian saya. Duit KWSP habis. Usia 65 tahun, bawa hihelik. Apa punca semua ni? Kisah ini viral. Seorang warga emas 65 tahun terpaksa bekerja semula selepas simpanan KWSP kira-kira bernilai 400,000 habis dalam masa beberapa tahun sahaja. Inilah realiti kita. Puncanya, mentaliti tara harta, dapat duit terus belanja, tak simpan dulu, kemudian menambah hutang. Akhirnya, walaupun terima simpanan yang besar, habis guna hutang tinggal kosong untuk hidup 15 ke 20 tahun lagi. Bila dah tua, susah nak cari kerja lain, malah terpaksa hadapkan bantuan anak. Ini iktibar yang kita semua perlu ambil dan belajar. Kewangan terjamin bermula dengan tabiat menyimpan yang betul. Sebab tu ramai pilih emas fizikal bukan untuk cepat kaya, tapi untuk kekalkan nilai kekayaan yang dah dibina berpuluh-puluh tahun. Nak mula lindungi simpanan anda dengan emas public gold? Klik link di bio atau rujuk pin video untuk saya bantu daftarkan akaun emas public gold dan mulakan simpanan emas yang pertama. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.